Sekarang ni Pak Kasim masih muda. Kalau nak tengok hari tua Pak Kasim, jom. Hello. Ayo. Ingat Pak Kasim lagi tak? Dulu mai terbongkok-bongkok, malah ni masuk sambil berlari. Amboi macam ngam pantun noh. Dulu badan semuanya kedok, hari ni tengok steady kembali. Nak tahu rahsia? Minumlah tongkat Ali. Sebulan Pak Kasim kena, seminggu tak tengok TV. Ni dia tangan dengan kaki berjoget tak berhenti. Hampa tak percaya? Tak percaya tanya Milah. Kuatnya tongkat Ali sampai dalam perut ada baby seorang lagi. Lepas ni Johan dengan Zizan jangan nak manja-manja dengan Abah tau. Abah ketuk hampa dengan tongkat besi. Nak try main sini, takut nak hilang gigi dengan gusi. Tu Abah ketuk sekali, kalau Abah ketuk dua kali, dua-dua orang hidung jadi tinggi. Pak Kasim ni kau apa excited nak dapat baby. Ingatkan dulu dah tak ada dah, rupanya main lagi. Bak kata orang, rezeki jangan ditolak, membahaya jangan dicari. Siapa nak baby banyak, minumlah tongkat Ali. Tengok Pak Kasim lupa lagi, tua-tua nyanyok dah. Semenjak nak dapat baby ni, tiap-tiap malam Milah ajak main gusti. Milah sayang sana, Milah sayang sini. Milah peluk Pak Kasim macam ni. 24 jam tanpa berhenti. Nasib baiklah Pak Kasim lemah tak mati. Dulu Pak Kasim kentut bunyi pon-pon 2 kali. Lo ni bunyi sampai 3-4 kali. Pon. Dah bunyi macam lori kutik besi. Dulu Pak Kasim ada Milah. Lo ni Pak Kasim ada Midah. Ada Misai, ada Milo. Ada Zainab, ada Zaitun. Saya ada lagu ni. Zaitun dari dulu hingga sekarang, keunggulanmu tetap berkekalan. Amboi, ayam ni lambat lagi yang nak bunyi. Dah bunyi dah. 2-3 ayam berlari. Mati seekor di langgar lori. 2 ekor lagi buat tak reti. 3 ekor mati kena langgar lori. Assalamualaikum. Ya. Oh, ampun. Cerdas. Bagus. Tak nampak tua, boy. Tak nampak tua. Lambat. Silakan, Bob. Apa yang nak cakap ni? Aku dah rasa macam kau dah sampai satu tempat yang macam dalam persembahan sebagai seorang artis atau selebriti. Kau dah sampai satu tempat yang climax tau. Padahal kau tak perlu lagi plan nak buat apa-apa pun. Kau cuma boleh ketawa tau. Cuma cakap pon. Aku ketawa. Pasal dengar pon, aku pun tak tahu apa itu pon. Tapi aku ketawa. Jadi aku fikir aku letakkan kau dalam satu kategori persembahan. Pasal kau kategori memang lain daripada blok-blok aku tengok. Aku panggil kau bukan raja lawak lah. Panggil kau wali lawak. Alright. Okey, silakan ni bang. Tok kedua. Ya. Raden yang kontut, Raden. Boleh berdiri ya? Boleh. Nah. Bagi pantunnya lah ya. Ya. Kau pun kita sama-sama tua kan. Yalah, dia. Bertali-tali umpama bihun. Ya. Tak best pun. Satu lagi ada lagi. Slow Pak Den. Daun mengkudu terasa pahit. Ya. Ikan tenggiri masak lemak. Ya. Okey. Mak kau dah lama tunggu bila nak balik. Itu je pantunnya. 3 ya. Ya. Satu lagi last je. Ada lagi. Final nanti baru baca. Okey. Silakan. Abang Aflin. Silakan. Saya nak minta kepada pihak Raja Lawak jangan buat nanti tema-tema yang mengarut lagi macam
tua lah, apalah. Dan juri kita juga yang akan jadi mangsanya. Kalau next week kan jadi tak siuman kan memanglah Din, tapi Din macam biasa je lah kan. Okey. Idlan Time siuman pun tak. sekarang ni apa yang saya rasa saya dah nampak dalam 9 minggu ni adalah macam saya tengok siri Abang Kasim. Saya dah tengok dah tiap-tiap minggu dia cerita dia pasal Abang Kasim je kan. Bahayanya adalah anda akan menjadi seorang pelawak yang mempunyai satu saja kekuatan, iaitu Abang Kasim. Saya mau melihat anda menjadi seorang artis yang boleh mempelbagaikan. Walau bagaimanapun kekuatan anda pada Raja Lawan ni adalah Abang Kasim dan Pak Kasim. Jadi teruskan. Jadi saya sebagai ahli Ya. Okey. Memang bagus. Jadi terima kasih. Kita jumpa minggu depan insyaAllah. Ya. Okey. Okey, jadi sekiranya anda berminat dengan iklan Taik Lawak Idlan, dah hantar ketiga 2999, dan untuk undian pukau Taik Lawak 35 atas 10 diikuti dengan nama Idlan, dan hantar ketiga 2999. Dan untuk 20 undian tab lawak 20 diikuti dengan nama Idlan dan hantar ke 32999. Jadi kepada anda di rumah, teruskan mengundi mereka, ubah kedudukan mereka. Kita berehat seketika, kita jumpa selepas ini. Buatlah selama janji orang ketawa, ku jadi Raja Lawan.